새로운 fall 외로운 곳 떠나간 new world 목소리만 남아있다면 선택을 해두었다. Hai, welcome back to my channel Ali. Assalamualaikum. Hari ni kita dekat Terengganu. Sebenarnya dah sampai pagi tadi pukul 4 pagi macam tu. Tapi saya tak buat video. Saya gerak pada rumah dari pukul 8.30. Sampai sini dalam pukul 4.30. 4 lebih lah, lebih kurang macam tu. Dekat pukul 5. Bila dah, lepas tu kita orang tidur sekejap, bangun dalam pukul 7 macam tu. Lepas tu dah pukul 7 tu kita orang pergi beli sarapan. Kita orang dah makan dah tadi. Tadi belilah nasi lemak, nasi dagang, mihun goreng, nasi goreng. Flashback. Saya kat sini dia nak bayar. Ayuh mari tu. Aku tak apa. Tak nak makan. 55. Kita guys. Beza mah. Korang nampak tak Alin kat situ? Pagi-pagi kau on point. Itu je. Betul dah makan. Kita orang siap-siap sekarang. Kita orang nak pergi ke Museum Terengganu. Sekarang ni semua tengah siap-siap lagi. Tapi saya dah siap. Tema kita orang hari ni baju family day, tapi 2025 punya, sebab tak pakai lagi, kita orang pakai tahun ni. Tema lilac and seluar jean. Macam ni je outfit for today. Nanti kita dah siap-siap semua, kita nak pergi. Korang nak tahu tak apa benda yang paling orang kata paling apa? Paling rare lah. Kita orang bawa apa? Kita orang bawa kucing. Nak tengok kucing. Hello. Ni nama dia Jimmy. Hello. Yang tu nama dia Jane. Dia bangun sendirilah. Macam bawa kucing gigan. Tak boleh belah kan? Jauh ke kucing merantau. Kita kat homestay sekarang, kat homestay Farisha. Cantik homestay dia, besar. Semua tengah siap-siap lagi. Apa dia tu? Tidur lah. Semua tengah siap-siap. Wow aja. Sekarang semua dah siap. Macam biasa. Ini orang asli. Yeay. Guys, tengok ni kan. Ada jin gemuk. Jin gemuk. Sedih muka dia. Kena seksa dengan Ali. Oi, mesin. Biar. Jahat. Itu berapa? A few moments later. Okey, sekarang kita dah nak gerak. 4 orang lagi kat kereta, 1 lagi kat kereta papa, 4 orang lagi dekat kereta abalan. Okey, kereta kakak. Kita nak pergi ke museum Terengganu. Museum mana tahu museum apa. Tadi Lambat lah dia ni. Lambat ke lah dia ni. Bapak lah. Cahaya no. Tak ada. Kita dah sampai. Tak boleh buka pintu. Kita dah sampai. Kalau orang tidur guys, tiba. Tinggi lah. Wow. Kau pecah ni. Gila. Tak lah. Mak I tuduh mak kau main. Tidur macam tak Azhar. Tuduh mak kau buat tak ikhlas ke? okey je lah. Kita nak pergi masuk. Matching putih. Tweet yang dia. Tengok tu ada apa tu? Private jet Jet ke tu? Ada kereta lama-lama ada. Dia balik. Betul. Sekarang kita nak pergi beli tiket. Nak masuk le. Kita nak beli tiket apa lagi kan? Alamak ai. Tak apa-apa. Tiba. Lambat lah. Beli tiket kat situ. Mana beli tiket kat ni? Dekat atas? Itu budaya. Itu? Budaya. Lagi situ. Kita pergi sini dulu. Budaya? Lain ke? Wow. Kat situ ada orang pakai. Kat sini boleh pakai baju budaya. Tak tahu. Oh dah tak ada lighting.
Lagi dah sekon. Sejuknya. Nak screen time. Nak screen time banyak. Cakap banyak sikit kalau nak screen time banyak. So sekarang kita dah sampai dekat museum, tapi kita banyak perhentian. Tiba. Beli tiket. Kat sini harga tiket dia. Oh ni lah harga tiket. Oh rasa angin. Aircon. Lailet bukan. Macam kedai je. Cakap apa? Macam kedai tu. Kau cakap apa? Macam kedai. Peng letak. Aduh. Apa tu? Tengok ni kita tengok apa. Tu dia buat ni Nana. yang macam So hari ni kita dekat Museum Negeri Terengganu guys. Ulang banyak kali kan? Saja doh nak ingatkan korang semua yang kita orang dekat Museum Negeri Terengganu doh. Okay. orang tak tengok. Ya. Oh dia buat dari sini dah. Kan dia tali tu yang dia pusing-pusing. Dah dulu macam tu lah. Tu nampak tu gambar. Weh, ni macam shawl rambut aku ni. Kau punya lagi buruk. Kau punya ni lah. Warna pink. Tak, kan lagi buruk. Oh lagi buruk. Dia buat kain. Indonesia. Kenapa? Macam apa? Indonesia dah. Banyaknya kain dia buat kain. Daripada tali tu dia buat kain banyak-banyak. Batik. Wow. Tap je. Itu dia buat tu. Buat kapet ni. Kain tenun. Buat macam ni kain yang macam kain pelekat. Kan ada kan dekat Indon kan. Macam ni juga tengok dia buat. Samarita. Kain punca potong. Ni yang dah masuk tuli. Oh ni papa punya favourite. Ke kotak-kotak. Naik atas oh. Tu naik atas. Semua dekat sini. Tu sabar sini. Itu macam ni lah. Ramai-ramai. Ni kenapa? Hilang. Ya, hilang. Allah, boleh. Stop it. Get some help. I just get so nervous. Jangan sekarang kita nak naik atas. Kita nak naik atas. Uyuh. Berapa tingkat? Wow. Sini ada keris. Ada keris. Bujang. Anjang. Apa ni? Golok rambau. Kodok rambau. Parang. Banyak sekali. Penat. Ini macam craft anyaman. Anyaman bakul Bombay. Oh, macam-macam ada. Macam-macam. Bekas pensel. Ni era baru. Oh, era baru macam ni lah. Ni. Kan ada guna macam tu. Ni ni ada banyak. Ni cantik ni. Paling cantik 16. Paling cantik 16. Cantik. Ya ke? Ya, slide. Macam-macam ada. Wah, ni apa? Mencuci keris. Arang. Ayam. Oh ni. Keris Ni mini. untuk ni. Dia punya pemegang keris tu. Ni keris mini. Oh ni apa? Wah. Oh nak buat juga. Wah ni ada ni. Ni tu. Ali. Capek dia. Dia punya macam lain. Ni buat dia lain dah. Oh, Dia sama. Dia pakai benda yang macam tu sikit. benda tu. Mahkota besar ni. Ni mahkota besar. Kalau ini gerak gempa. Tu ada gerak gempa. Kalau yang ni mahkota. Ini apa? Cucuk sanggol. Ni kalau kena kepala kau mati. Tahu tak? Mati tau, mati. Wow. Gelang kaki emas. Dapat gelang tangan besar tau. Nampak aku kat situ lah. Oh. Macam ada dokoh cerantai ya. Sejarah emas. Perak, bantal perak. Ni apa ni? Ni apa ni? Itu kunci. Caping.
Capek. Tutup dia punya. Ni kalau kena kau ni mampu kau tu. Ni yang kalau nak kelar apa? Tu nampak macam dalam gambar tu. Yalah. Dah turun, tinggalkan ni sampai situ je. Oh ya, dia turun. Takut now. Yeah, boy. Wah, ni apa? Kulit apa wayang kulit? Kulit kat sini. Oh tu. Ui. Wayang kulit. Kena buka kasut tu pula. Main ni. Apa ni nama? Ting. Ting ting. Ting ting. Tu teng teng lah. Ting ting. Ting. Teng teng ting ting. Terang-terang lah tulis teng teng atas tu. Ting ting sebutnya. Ni. Ni bergerak. Wah, lawak. Okey, kayu rumah. Buat kuih? Ni apa gila? Aduh sikat. Nombor 2. Sikat ke? Sisir padi. Sikat lah. Tapi aku tak minat lah kalau museum-museum ni sebenarnya. Pak, memang ada macam-macam. Uish, apa ni? Buat tu. Api dah kononnya. Wah. Ini buat. Buat pinggan. Sekarang kita nak naik tingkat yang paling atas. Hello, saya lagi. Jumpa dengan saya lagi. Member ni nak suka. Terkejutnya. Curamnya. Ni. Kabus. Ni. Kabus. Oi, besarnya. Ni lagi besar. Ini sejarah. Ni lagi. Tulang dia jumpa. Betul lah ni? Manusia. Betul lah. Buat macam ni. Dia pakak dari ni. Macam tu. Kau dia buat ke ni? Tak lah. Yang kat ni, yang benda ni. Itulah kerja orang artifak sejarah. Ni apa? Tulang lah. Jasad orang ni macam mana? Jasad tu bukan bulu mana? Jasad tulang. Tulang je juga. Ya Allah. Tu. Apa ni? Tempayan. Papa mana? Oh, lajunya. Wah, sampan ke? Oh, cik. Sampan dalam. Oh, ni macam ni je. Dia tak ada ni. Oh, yeah. Kupon. Ni kupon. Ni, Halin. Kalau ni duit dulu. RM1. Muka dia sama muka Ni dia sama. sesin weh, ni sesin. 1 sen. RM1,000 Gila, RM1,000. Sekarang ni tak 1,000, 1,000 sekarang tak ada dah. Wah. Dulu tu 1,000. Ni RM20. Ni apa? RM1. RM1 pernah pegang, pernah masaki duit tu. RM10, RM20. 50. Gis ni apa? Ni pun duit juga. Oh, ni Mak Saleh punya. Duit semasa pemerintahan British. Weh, ni emas kak. Oh, dia shilling. RM150. Ringgit ni. Oh, ada bersikal. Topi. Sikap guna RM1. Oh, bersikal lama. Ada comelnya. Ya. Oh, comelnya. Lancar. Kocong. 3 roda. Roda. Weh, ayam. Cukup ayam. Bintang. Imajinasi. Tuyul. Imajinasi. Cantiknya. Boya dia cincak. Boya. Bayangkan dia ada kertas. Ya.
koleksi kabel lama dulu. Wah. Ni biasalah tu flash dia. Ni flash. Ni besar ni kalau letak telinga kat tepi tu. Oh, telefon. Hancur berderai. Ni mikroskop. Harian rasmi. Wow. Apa benda yang kau tulis pokok tu? Wah. Sekarang kita dekat sebelah. Tadi kita pergi bangunan sebelah ni. Tadi tu. Sekarang kita nak pergi bangunan sebelah ni pula. Di sini Ujana Tenaga nama tempat dia. Tempat tu. Selamat datang. Sejuk. Sejuknya. Wah. Wah, lawi cantiknya. Masuk aja. Wah. Masuk sini. Uyu. Oh, tu kakak kau. Wah. Uyu. Cantiknya, wah. Wah. Tengok tu. Wah, dia macam ni. Wow. Petronas. Wih, cantiknya. Wah, ni kerja-kerja Petronas, kerja-kerja orang lain siap. Ya? Masuk Kau yang A tadi? Sekejap aku nak bunyi apa tadi? Kau nak bunyi keypad lah. Punya video boleh tak? Ni apa ni? Ni lah kerja dia. Oh, kerja petroleum. Kerja orang kaya. Uyu. Tak nampak ada orang. Hello. Uyu. Weh. Hello. Sekarang kita berada di Ni pakaian Petronas. ada dekat Jamban. Jamban. Sejuknya tambah hitam. Jangan balik. Uish, kenapa dia macam ni? Sebab dia putih. Apa ni? Uish, ada cakap. Wah, isi minyak. Cepat. Kau selipar Menariknya. Aku. Tengok kau. Kelakar ni. Titit. Bayar. Ni mesra. Kad. Estetiknya aku buat. Woi, bajet! Ada robot dekat. Guys, muka aku lah guys. Dah dekat sangat. Muka aku guys. Taruh Ni tu. macam drone. Timbalan dia tercacat ni. Oh, ni motor. Motor naik. Lempik. Tu. Aku lagi sana. Pula. Ada XO. Okay, jom main. Dia dalam sini lah. Dalam kasur dalam. Tosa paling gemuk. Gedempok. Sini je ni. Sebelah. Ni kau tak tahu. Ali jadi kanak-kanak balik dah guys. Tak beli. Pijak. Ni Alin. Bayar. Kanak-kanak dah ada orang. Topu tu. Wow. Jadi artis. Ni ada orang yang perasan seumur. Dengar dekat telinga. Dengar apa ni? Dengar apa? Tidur situ. Di situ. Kan dia terdengar kat kepala kan? Apa pasal kena rasa? Dia kenapa? Tahu lah. Wow, sabar-sabar ni. Ini je. Tu penyu. Apa ni? Wah, penyu. Besar banget. Penyu. Bunyi penyu. Dia tak suka Alin sebab Alin 100 kg. Sebab pakai play. A few moments later.
Okay, sekarang kita beli tiket untuk masuk ke Kampung Budaya Terengganu. Dia macam rumah-rumah kampung lah. Rumah-rumah kampung. Rumah kampung Terengganu lah macam tu. Apa ni je agaknya? Stop it. Get some help. Kita call the Widi Wado. Ha, tengok tu. Macam tu rumah-rumah. Saya tak nak tengok tu. Kenapa? Panas tu ni. Sini dulu lah. Nula. Mana? Oh. Dewan lah. Ah, Dewan. Apaan? Sini lu, sini lu. Sini. Kita masuk. Sapi. Dia bunyi. Buka, nampak semua ni. Tandas. Andas dia. Tante bau dia beruk. Peluk-peluk aku. Bau kau. Mau beruk kau. Uyo, ni apa ni? Kemajuan. Tahun 65 ke? Kemajuan. Cepat beratur. Betul untuk apa ni? Gambar. Mari kita bergerak ke lokasi seterusnya. Lagi kodok habis. Mari kita bergoyang. Ih, cepat tadi. Yang gila goyang cerahnya. Mari kita bergoyang. Mari kita tunggu. Tu tak yang tu. Mari kita bergoyang. Tak tahu. Kau je. Tak Aduh. boleh naik. Aduh. Padai muka-muka mesti nampak situ kan. Benda siang. Tak apa. Bangun macam budak. Tu memang budak pun. Bukan ada bukti tau Pia. Aku boleh report kau. Ha? Keganasan. Wow. Dah tadi ke buat kau yang Boleh. janganlah aku ni. Sabar. Yalah. Sabar. You know sabar. Ni rumah ni. Sabar. Tahun 82. Dok, selamat datang di Mana Penny. ni? Tahun 82. Ini. Kena buku kasut. Ada aircon tak? Kalau ada aircon boleh lah. Kata ada aircon tak yang. Ada lah sini. Siapa yang pakai slipper? Pergi yang masuk dulu. Apa tu bila? Naik. Kita kena buka kasut. Semua yang datang wajib naik. Wow. Kaunter pertanyaan aku mahal. Oh, panas lah. Masih buka ke tak? Tak buka. Laksamana. Cikgu. Temple. Ini kecilnya. Ni dia tak buka ni. Di pasir. Panglima Awang. Ui. Ada kita dalam tu. Uyo. Tempat tu korang. Korang tengok tu korang. Naik ke? Beli korang tengok banyaknya. Oh good now kita kau masuk dalam aku punya video. Tengok kita. Muka. Pusing tu. 1 hour later. Sekarang kita dah keluar daripada museum dengan rumah budaya tadi. Rumah budaya tadi bosan gila. Not recommended. Lantak ada lah. Tak memuaskan langsung. Tak best. Jadi sekarang kita nak pergi ke mana tak tahu. Kita nak pergi mana nanti pula? Mungkin pergi makan tengah hari. Sebab tadi makan pagi. Bukan dah pukul berapa dah ni. Kita kena makan tengah hari. Okay, pukul 2 kena makan tengah hari. Wah, sana ada jual-jual lah. Lihat aiskrim. Dekat yang muka aku. Baik dah. A few moments later. Okay, sekarang kita dekat Maidin. Tapi Maidin ni nampak suram gila. Kenapa semua tempat nampak suram tu? Tapi orang tu kat sana. Semua nampak suram. Kenapa Terengganu? Ganu. Apa nampak suram belaka Ganu? Alamak. Sekarang kita nak pergi makan. Tempat dah pula nak 2 jam. Orang nak cari baju. Baju Pia. Pia tak ada baju. Kita kat apa ni? Kat BO ke? Bukan BO lah ni. Ni apa? PS. PS Premium Store. Macam BO. Okay. Ni kan BO tadi. Bukan dia punya. Tu apa yang video? Sekarang tadi dah habis makan. Lepas tu tadi makan kita makan, kita masuk Maidin. Abang nak beli sabun. Masuk baju nanti. 5 point. 5.3k. A few moments later. Sekarang kita dah sampai dekat Pasar Payan.
Gila. Korang pun kena tengok video dia nanti. Tengoklah video dia, okey? Kalau ada. Kalau ada, tetap kena ada sebab korang rekod banyak tu. Okay? Tengok ni keadaan. Ada macam-macam jual kat sini korang. Bahasa Terengganu macam Boleh kak? Wish, dia pakai baju sekata. Aku? Siapa cakap? Aku lah. Kau cakap kat apa? Aku cakap kat aku lah. Faham? Dia pakai baju sekata. Mana? Abang tadi. Abang tu cakap? Abang tadi pakai baju 100. duit 100. Betul lah. Betul. Ni kat mana? Ni pasar. Tengok tu. Ni nak cari penyu. Penyu. Dia cari penyu. Lewatan yang Dia pakai pun tak Grab. nak mandi, tak nak makan. Oh. Dia pakai Ni motor ni. Grab. Comel lekat kat peti. Dia kena ambil yang macam ni. Kita pilih bawa comel. Oh, ni kilat-kilat ni. Hi guys. I'm back. Tiba nak besar ni. I'm back. Nak yang besar ni. Ya, dah ni. Tanya nak akak tu berapa? Panggil akak tu. Kak. Bukan kak kau. Ni. Ni berapa? 75. 75. Kalau yang ni? Ni 60. 60. Oh. Yang tu merah tu 45. Nak tanya hak tu berapa? Hak tu dia pelipi ya. Besar. Kali dengan kitchen. Betul eh? Okey. Terima kasih beli. Dah. Macam ni agaknya orang buat braces. Kau nampak ni? Besar banget. Ni baju putih? Siapa yang tak ada baju putih lagi? Mana ada? Apa ni? Oh tu ikan demo pun. Tuntung sahur. Panas guys. Nak balik tukar baju ni guys. Jom. Nanti aku minta. Apa dia? Ali ni macam bocil lah. Guys. Mama papa hilang guys. Azan guys. Ada penyu. Itu warna kuning lah. Okey lagi. Tak sama macam Rohingya okey. Rohingya ni ya, Rohingya. Mama papa pergi beli dodoi. Kot. Kita berpisah. Ini ni. Tam. Ni apa? Apa? Mama dia Dia beli dodol kat sana. Ni pasar lain. Ni pasar untuk baju-baju, patung. Yang sana makanan. Kita pergi sana. Gambar pula. Uish. Ini beraksi. Ni kenapa? Oh, kenapa? Tiba. Dengki. Oh, stress. Dengki tu apa? tak kasi terpik. Kayak kapal lah. Tak ada apa-apa. Mana? Tak macam ni. Ya Allah. Kelang kabut betul lah. Tak apa-apa lah. Beli apa? Beli apa? Ini palau pula. Beli Dodo. Tahu palas. Apa di dalam tu? Doi. kacang kan? Ha? Kacang mahal tu tak silap. Nah, ni. Oh, tu kacang yang buka Guna pakai sedap ke? Besi. Kata-kata tadi ada cakap tadi apa? Yang gede tadi. Sekarang kita orang nak beli, nak cari air. Kita orang haus. Kat sini tak ada jual air tu. Dia semua jual yang macam orang kata bungkus-bungkus. Barang-barang yang sama je. Ya, barang yang sama. Tak nampak tau. Inilah dia. Macam mana kot? Ada kat barang-barang basah ada. Macam jual sayur kan. Mungkin lah. Okay. Kita orang dah jumpa airnya. Ni, air mesin. Air mesin. Ni, ada ni. Apple. Kita nak dapat air. Dah dapat air.
tahu lah sesat ke mana kita orang. Perantau kerja. Tutup je. Tutup awal sini. Pukul 5. Mesti mencari mama apa semua. Kita orang dah berpisah sebab cari air ni pasal. Dengku tidur ni. Paling penat. Sekarang kita dah sampai homestay. Sekarang kita dah sampai homestay. Semut. Assalamualaikum. Tajin. Hello. Mana siangnya? Kita sampai rumah dan nanti kita nak mandi. Malam nanti kita nak keluar balik. Kita siap-siap dulu. Korang stay tune je kita nak pergi mana, okay? Bye. Tengok Jen. Jen. Poppy, 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 poppy. Dia manja-manja dia. Jatuh. 1 hour later. Okay, sekarang kita dah siap. Kita dah siap tapi ada yang belum siap lagi. Papa tak siap lagi. Papa suka lambat-lambat. Tema malam kita sebenarnya warna biru putih tapi tiba-tiba ada hitam. Tak apalah. Nama dia Pia. Nama dia Afiq Pia. Cak. Saya tentang Ada lagi. Papa tak siap lagi. Papa sama-sama lambat. Kita nak pergi naik boat. Peace. Pistachio. Yalah. Pakai lip balm tak? Semua kelang kabut semua. Sebab kita orang punya boot tu pukul 6 tapi lambat sikit lah jadi 6.30. Tapi dia 6.30 dia pun lambat lagi ni. Macam mana ni? Kita akan ke Pulau Sekati. Naik boat. Kita dah sampai. Rupanya dekat je dengan museum tadi. Ni sepakat je. Sana. Ambil yang mana? Ambil yang mana-mana. Ambil lah, pilih ada saiz tu. Ni tu M. Besar lah ni ada saiz tu. Ni L. Ni yang mewah abang. Halo. Yang coklat ni. Jangan sikit. Gede. Servis. Cepat sikit. Kenapa siap? Pakai heel. Hai, saya lagi guys. Kita dekat Uptown Pulau Warisan. Tempat tadi. Saya lagi guys. Lepas tu dia rekod tu, tak perasan. Tadi selepas kita pergi naik boat, kita tengok Masjid Kristal. Yes. Lepas tu kita tengok Jabatan Angkat. Nanti I share. Don't worry guys. Tadi tak sempat nak rekod sebab dia macam apa orang kata kelang kabut lah nak rekod tu macam Ais kepas. sibuk nak gambar, sibuk nak buat video sendiri. Jadi tak sempat nak rekod. Wow. Si. Apa tu macam-macam makanan. Dah tak nak tu untuk makan malam. Apa tu kita jadi kawan baik? Bulu. Betul. Nampak tak ada orang sangat kan? Sekarang kita beli ni, apa nama ni? Rainbow Toast. Cheese pelangi. Roti tarik-tarik tu. Ada apa? Apa first impression kau tengok benda lah? Dia tak apa first impression kan? Macam tikus. Sama weh. Tikus orang dia. Ya. Nampak lah. Tu dia. Sotong korang. Sorry makcik. Salah Alif. Bukan salah saya. Aku pula. Aku cakap, apalah Abang duduk kat situ beli ni. Tu seorang beli tikus. Tikus yang dah, kan kita selalu tengok tikus yang dah lenyek kan. Dekat jalan macam tu lah. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak sedap. Coklat kat sini. Cheese dia sikit je. Kat tengah. Ni ada kerang.
ayam. Ni satu RM60. Kita beli daging. Telur kentang petang. Ais kepal, melon. Tu apa tu nama? Mantap. Kat belakang ni kita order makan nasi goreng. A few moments later. Okay, sekarang kita dah balik. Gono ya. Buka dia tonton. Acunya. Dan esok pagi kita akan pergi ke Pulau Redang. Kita akan naik bot pagi. Lepas tu dalam pukul 7 lebih tu kita akan gerak pada rumah. Kita kena gerak awal. Sebab yalah kena awal lah. Memang kena ada pukul 7 lebih tu cuma ada kena ada dekat sana. Jadi kita akan jumpa esok ya. Bye bye.